Saya bangun pukul 9 pagi tengok. Dah lah main jerawat, bangun 9 pagi pula. Tak solat subuh lagi. Kalau saya qada lepas Zuhur, boleh atau tidak? Boleh dan tak boleh. Bila bolehnya? Kita memang bangun habis dah waktu subuh. Boleh. Tapi sunat qada segera. Faham lagi? Tapi kalau kita tinggal yang haram, contoh kita dah bangun, orang dah bang subuh, Allahu Akbar, kita baru bang, saya tak kata baru bang, saya lambat lagi komat, bagi sikit lagi, kita pun kejam buka 8.30. Wajib qada segera, kerana kita sudah berdosa meninggalkan solat. Faham? Tapi kalau kita terlupa, kita baru teringat, kita tertidur baru teringat, sunat solat segera bila bangun tidur, tidak wajib. Faham? Boleh kita anjak, boleh pergi berniaga dulu, boleh pergi masuk pejabat dulu, kerana waktu sudah habis.